عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya yang maha berkat dan maha tinggi, bahawa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku menjadikannya haram dalam kalangan kamu. Maka janganlah kamu berlaku zalim antara satu sama lain, wahai hamba-hambaku. Setiap kamu dalam kesesatan kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan berikan petunjuk kepada kamu, wahai hamba-hambaku. Setiap kamu dalam kelaparan kecuali yang aku berikan rezeki, maka mintalah rezeki daripadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kamu, wahai hamba-hambaku. Setiap kamu dalam keadaan tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya aku akan memberikannya kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah keampunan daripadaku, nescaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepadaku sehingga aku mendapat mudarat daripadamu, dan kamu juga tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sehingga aku mendapat manfaat daripadamu. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama hingga terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya berada dalam keadaan hati yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, hal itu tidak akan menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama hingga terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya berada dalam keadaan hati yang paling jahat dalam kalangan kamu, hal itu tidak akan mengurangkan sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama hingga terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya berkumpul di satu tempat, lalu mereka meminta kepadaku dan aku memberi setiap orang permintaannya, maka tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air lautan apabila sebatang jarum dicelup ke dalamnya.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amalan-amalan kamu, akan aku perhitungkannya untuk kamu, kemudian aku akan memberikan balasan yang setimpal. Sesiapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan sesiapa yang mendapati selain itu, maka janganlah dia menyalahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri.